Kenapa? Kalau kita tengok orang kahwin, kita tengok orang nikah, mesti kita akan terbayangkan, kalaulah aku boleh kahwin juga, aku nak buat macam ni lah, aku nak buat macam ni lah, mesti aku akan seronok lah. Macam-macam kita membayangkan tentang hari bahagia kalau kita boleh berkahwin ataupun bernikah. Tapi, kenapa kalau kita pergi tengok orang meninggal, kita pergi tengok orang mati, kita tak rasa pun yang kita akan mati, kita akan lalui situasi macam tersebut juga. Kenapa kita tak rasa macam tu? Sedangkan kahwin ataupun bertemu dengan jodoh ni belum pasti lagi, tapi sudah pasti kita akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kita tak membayangkan? Kenapa kita tak fikir pun macam mana suatu hari nanti keadaan aku akan mati? Kita lebih fikir tentang hal jodoh, nikah, kahwin dan sebagainya. Tak salah benda tu, tapi kita melebihkan benda tu tanpa kita fikir, tanpa kita muhasabah tentang macam mana kita nak mati nanti. Jadi, sama-sama kita muhasabah. Yang penting hidup santai. Selawat, jangan tinggal.